Cara wiring switch 2 gang one way. Okay, incoming live masuk pergi ke L1, kemudian looping ke L2. Kabel size 1.5 mm². Kemudian outgoing L11 pergi ke load 1, load boleh jadi lampu atau kipas. L21 pergi ke load nombor 2, boleh jadi lampu atau kipas. Kemudian kadang-kadang manufacturer lain-lain pakai simbol COM kat sini. Boleh pakai L1, boleh pakai juga COM. Manufacturer lain-lain lain cara, lain label. Tapi sama je function dia. Sama ada L1, L2 ataupun COM. Kadang-kadang COM 1, COM 2. Kemudian cara kerja dia, okey tengok live masuk. Live masuk, kita ini tak tekan switch lagi ya. Tak tekan switch lagi. Contact open, so tak ada arus mengalir ke beban lah. Okay, bila kita tekan switch on, okay, arus masuk. Okay, contact ni tutup, sambung ke sini, pergi ke beban, patah balik ke neutral, complete circuit, lampu menyala. Sama juga dengan sini. Okay, tak tekan switch, contact open ya. So arus mengalir tersekat kat sini, arus mengalir dari sini, tersekat kat sini sebab dia tak close lagi kan. So lampu tak menyala. Bila kita tekan on switch, kontak ni tutup. Okey, arus mengalir, dia dah tutup kan, kontak close. Dia keluar ke sini, ke lampu, ke beban, patah balik ke neutral, complete circuit, lampu menyala. Itu cara kerja dia. Kalau tak ada simbol switch ni, okey, nak double confirm pair contact switch ni, ambil multimeter, contoh probe 1 letak kat sini, probe nombor 2 letak sini, set multimeter kepada continuity. Okay, masa kita tak on switch kan, kontak ni terbuka, so buzzer dekat multimeter tak bunyi. Bila kita on switch, tekan switch, ini tutup, ini dengan ini bersambung, ada continuity, buzzer berbunyi. So kita boleh confirm lah ini adalah pair dia, pair switch nombor 1. Sama juga nama pair terminal nombor 2 ni, satu probe multimeter kat sini, satu kat sini, set kepada continuity. Kalau off switch kan, kontak ni tak close lagi, so tak ada sambungan antara dua terminal ni, so buzzer tak berbunyi. Bila kita on switch, kontak ni close. Okay, sini dengan sini bersambung, continuity dekat multimeter berbunyi. So kita confirm lah, ini adalah pair terminal untuk switch nombor 2. In case kalau tak ada simbol ni, boleh pakai multimeter untuk check pair switch. Next, live ni boleh tarik daripada DB, MCB DB, ataupun loop daripada switch sebelah. Okay, biasanya untuk lampu kipas breaker size C6, C10 lah. Okay, contoh breaker size C6 6 ampere. Kalau tap looping daripada switch sebelah, make sure total load current dia tak melebihi 80% daripada 6 ampere lah. 80% lebih kurang 4.8 amp. So kalau lampu T8 LED 4 kaki yang biasa 30 watt, current dia let's say lebih kurang 0.3 amp. So kalau 3 biji lampu pun tak sampai 1 amp lah. So untuk T8 tak ada masalah sebab arus dia kecil. Kalau kita guna kipas ataupun floodlight, spotlight yang watt besar tu, kena kira lah, make sure total current load ni yang sambung ke MCB DB tu tak melebihi 80% daripada rating MCB. Contoh rating MCB C6 6 ampere, tak melebihi daripada 80% daripada 6 ampere, tak melebihi 4.8 amp. Okay, next, okay, untuk one way ni maksudnya satu output, satu masuk, satu keluar. Sama juga ni, satu masuk, satu keluar. Okay, kat sini ada blind plug. Kalau two way, maksud je satu masuk, dua keluar. Satu masuk, dua keluar. Okay, untuk one way switch, kat terminal sini kat sini tak ada terminal, dia letak blind plug dia. Kalau two way switch, kat sini ada terminal macam ni. Nampak ni label dia 1, 2. 1, 2 ni maksudnya 2 kat belakang ni maksudnya two way lah. Sama juga kat sini L22, 2 kat belakang ni maksudnya two way. Kalau terminal dia 21 ni, satu ni maksudnya satu way, satu way. Okay, tengok gambar lebih jelas lah. Okay, ni contoh switch 2 gang. 2 gang maksudnya ni 1, 2.
Two way maksudnya output keluar 2. 1, 2. Faham Two gang maksudnya ni 1, 2 input. Two way untuk setiap satu input ni dia keluar output 2. Okay, kalau macam ni sama juga wiring dia. Ini looping je. Ini contoh daripada DB. Looping ke sini. Kemudian sini pergi ke load, sini pergi ke load. Ini untuk switch yang pertama, ini untuk switch yang kedua. Untuk type two way. Okay, senang nak ingat. One way ada satu je output, two way ada dua output. Biasanya two way pakai dekat tangga, contoh kita nak control switch daripada bawah dan atas kan, rumahan. Pakai two way. Lagi satu untuk toilet kan, toilet dan share. 2 bilik share satu toilet. Setiap satu bilik tu pasang two way switch ni lah. Okay, alright, itu saja.